Assalamualaikum Razors, terima kasih sebab klik video ni. Kepada mereka yang baru saja sampai ke channel kecil ni, selamat datang. Manakala bagi mereka yang dah lama support channel ni, selamat datang kembali. So dalam segmen My Pregnancy Journey kali ni, saya nak bercerita tentang pengalaman saya buat non-invasive chromosome check ataupun kita panggil secara ringkasnya sebagai NICC. Macam yang saya dah cerita dalam video-video sebelum ni, saya pergi buat check up dekat klinik Dr. Chia. So pada satu hari tu Dr. Chia saya cakap dengan Dr. Chia yang saya ni usia, Dr. Chia kata saya muda, tapi saya kata saya sebenarnya dah usia dah lebih daripada 40 tahun. So dia pun macam terkejut lah, dia cakap dia tak sangka umur saya dah macam ni. So dia kata sebenarnya kerajaan Malaysia telah mewajibkan ibu-ibu yang berusia 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas ni untuk buat satu test yang dinamakan sebagai NICC test. So saya tanyalah dia, apa maksud NICC test tu? NICC test tu maksudnya adalah mereka akan cek darah. Sebenarnya mereka nak cek bayi kita, sama ada bayi kita ni ada kelainan ataupun tidak dari segi kromosom. Okay? Jadi dia kata jangan risau sebab sekarang ni ujian NICC, kalau dulu saya tak ingat apa nama ujian ni kalau yang version lama lah. So untuk versi baru ni, nama dia NICC test ni adalah lebih selamat kepada bayi dalam kandungan sebab tak perlu lagi mereka nak cucuk dan ambil sampel bayi kita daripada rahim kita. Okay. So untuk hari ni sedikit teknikal lah saya nak bercerita tentang NICC ni. Jadinya saya nak kita sama-sama lah tahu apa itu NICC, siapa yang patut buat, apa yang NICC ni boleh detect dalam pemeriksaan tersebut lah. Okay, so saya bukanlah expert dalam perubatan, apatah lagi dalam ginekologi, dalam vaksin dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun mereka yang menyaksikan video ni bolehlah dapatkan keterangan yang lanjut daripada doktor-doktor anda semua. Okay, jangan percaya 100% apa yang saya cakap sebab apa yang saya cakap ni adalah apa yang saya ingat doktor tu cakap dengan saya dan saya ada buat research daripada internet. Okay, research ni saya ambil daripada beberapa laman web lah seperti Hello Doctor, seperti klinik Dr. Miss dan sebagainya. So ujian NICC ni adalah ujian saringan genetik yang selamat untuk mengesan masalah kromosom pada janin ataupun baby yang kita kandung. Okey, dia mempunyai ketepatan yang tinggi dan tidak berisiko pada janin. Kenapa tidak berisiko? Macam saya cakap lah, sebab dia tak ambil daripada sampel janin dalam rahim kita. Okey, dia tak ada melibatkan bahagian dalaman tubuh ibu, tetapi dia ambil sampel darah ibu tu sendiri. So apa yang dikatakan NICC test tu? NICC test ni dia melibatkan pengambilan sampel darah ibu yang mengandungi serpihan DNA baby tu. Okey, bila kita mengandung, rupanya DNA baby tu dah ada dalam kita punya darah. Saya tak ingat masa saya buat tu minggu ke 15 ke 16 saya pun lupa. Tetapi bila keluar result tu kita boleh tengok dalam laporan tu ada 15% DNA baby dah pun berada dalam darah saya masa yang saya buat tu lah. So mungkin semakin lama kita mengandung, semakin lamalah kita akan mempunyai DNA baby dalam darah kita. Tetapi apa yang saya faham, kalau salah tolong betulkan dalam kolom komentar. NICC ni dia ada tempoh waktu tertentu lah untuk kita buat. Mungkin dalam minggu ke-16, sebelum minggu ke-16 kalau tak silap saya lah. Okey, kemudian darah yang dia ambil ni dia akan analisa untuk mengetahui apa yang adakah kromosom kita ni, kromosom kita yang ada pada bayi tu
normal ataupun tidak. Okey, apa yang NICC test ni dapat kesan? Yang pertama sekali, dia boleh kesan sekiranya baby kita ada sindrom Down ataupun trisomi 21. Trisomi ni kalau tak saya kromosom lah. Kalau ada kelainan pada kromosom yang ke-21. Sebab kalau ada kelainan pada kromosom yang ke-21 ni, dia akan menyebabkan sindrom Down. Jadi boleh kesan sama ada baby kita ada sindrom Down ataupun tidak. Yang kedua yang dia boleh kesan adalah sindrom Edwards ataupun berkaitan dengan kromosom 18. Lepas tu dia boleh kesan sindrom Patau iaitu kromosom yang ke-13. Kemudian satu lagi benda yang dia boleh kesan, bukan satu lagi lah, salah satu lagi. Kalau nak ikutkan sebenarnya dia dapat kesan banyak. Dia ada berapa line report dia tu yang doktor bagi kat saya. Okey, kelainan kepada jantina. Okey, daripada kromosom jantina untuk menentukan jantina ni lah sebenarnya kita boleh tahu awal jantina baby kita tu apa. Okey, selalunya kita tunggu nampak dalam scanner kan kita punya baby tu lelaki ke perempuan ke kan. Tapi dengan adanya ujian NICC ni, walaupun baby tu belum menunjukkan dia punya dia punya macam mana saya cakap susah nak cakap benda pemilihan kata yang lebih sopan. Menunjukkan dia punya jantina dalam scanner tu walaupun dia belum tunjuk ataupun belum lagi ada ataupun kita belum dapat mengesan jantina dia apa, tapi melalui NICC test daripada darah yang dia ambil tu, daripada kromosom yang dia check tu, kita boleh tahu dia baby lelaki ataupun perempuan. Okay, so saya dah tahu awal lah baby saya lelaki ataupun perempuan. Kita harap benda tu betul lah kan. Tapi setakat ini bila saya scan pun memang betul apa yang ditunjukkan oleh baby tu sama dengan keputusan yang saya dapat dalam NICC test. Okey, kita pergi kepada kelebihan kita melakukan NICC test ni. Okay, NICC test ni dia adalah selamat dan tiada jarum yang dimasukkan lah ke dalam rahim ibu untuk ambil sampel baby kita tu. Macam yang saya cakap tadi, kalau ikut cara lama dia akan masukkan jarum ke rahim ibu tu untuk ambil sampel baby tu sendiri. So yang ini dia just ambil darah dekat kita punya lengan sahaja. Jadi selamatlah. Alah, macam orang ambil darah biasa tu, macam you all selalu pergi ambil darah kan, macam itulah. Okay. Dari segi ketepatan pula, dipercayai NICC test ni ketepatan dia adalah 99% untuk kesan kromosom utama. Maksudnya ada kelainan ke, ada apa-apa yang berbeza lah daripada yang sepatutnya. Seterusnya dia boleh dilakukan seawal minggu ke-10 kehamilan. Cuma dekat dalam website ni dia cuma cakap boleh dilakukan seawal minggu ke-10. Tapi kalau ikut Dr. Chia itu rasanya dia kena buat daripada antara minggu ke-10 hingga minggu ke-16 kalau tak silap. Kemudian keputusannya cepat. Sebenarnya nak kata cepat taklah cepat sangat. Dia kena hantar macam saya buat dekat private ni. dia ambil masa dalam 7 hingga ke 10 hari bekerja, dan hari ke-7 ke ke-8 saya dah dapatlah keputusan tu. Memang berdebar-debar. Ada kawan kata tak payahlah buat kan, kita takut nanti kalau ada apa-apa kan. Kita tunggu je lah baby keluar. Tapi saya rasa better buat kot. Saya perlu buat. Jadi saya buat kalau dekat private. Saya tak tahu betul ke tidak. Kata doktor kalau buat dekat government benda ni free. Tapi bila saya buat dekat doktor private ni ada macam-macam harga lah. Ada kawan saya kata kalau kat tempat dia harganya 2,400, tapi dekat doktor yang saya buat ni harga dia 1,700. Cuma sebab saya OKU dia bagilah diskaun sikit kan, 1,300 macam tu lah. 1,300 ke 1,400. Okay, so bila saya call Dr. Chia tu, nurse bagi tahu saya resultnya. Dia kata tak apa kak, jangan risau. Dia kata nanti bila akan datang doktor akan terangkan satu persatu. Alhamdulillah keputusan tu
baik, tapi kita tak bolehlah bergantung 100% kepada keputusan tu. Kita tetap harus berdoa sampailah kita jumpa baby, sampailah anak kita besar, supaya anak kita tu sentiasa sihat dan sempurna tubuh badan dan akalnya, kan. Okey, NICC test ni semua orang ke perlu buat? Tak, dia ada orang-orang tertentu yang kena buat. Antaranya, siapa yang kena buat adalah satu ibu yang berusia 35 tahun ke atas. Tapi ada setengah doktor kata ibu yang berusia 40 tahun ke atas. So, kenapa saya buat? Inilah sebab faktor yang pertama ni. Okey. Seterusnya, untuk yang kedua, kerana ada sejarah keluarga dengan penyakit genetik. Kalau keluarga kita ada yang pernah menghidap sindrom Down dan sebagainya, digalakkan untuk buat. Okay, yang ketiga, keputusan ultrasound yang menunjukkan anomali. Maksudnya kalau kita scan dengan ultrasound tu, doktor rasa macam baby kita ada kelainan, untuk memastikan sama ada betul ataupun tidak ada kelainan, jadi better pesakit tu buatlah NICC test ni. Ibu mengandung tu buat NICC test ni supaya lebih tahu dengan tepat lah, ya. Kadang-kadang saya ada juga baca-baca, dia kata masa scan nampak macam baby dia tu ada kelainan, tapi bila lahir baby dia normal je, tak ada apa-apa pun yang lainnya. Okay, satu lagi, kehamilan melalui IVF ataupun teknologi kesuburan yang lain. Yelah mungkin sebab kehamilan tu berlaku secara yang tidak alami, agaknya mungkinlah ada efek-efek tertentu lah yang boleh menyebabkan berlakunya kelainan kromosom tersebut. Okay, sebagai kesimpulannya, NICC ni dia membantu ibu bapa ni untuk bersiap sedia dari segi emosi, dari segi fizikal untuk menjaga anak-anak berkeperluan khas ni. Okey. Yelah, kadang-kadang bila kita tahu lebih awal, na'udzubillah min zalik, saya pun mendoakan ibu-ibu yang menonton diselamatkan, ibu dan anaknya diberikan kesempurnaan dan kesihatan lah, kan, kepada kedua-duanya. Tetapi kita tak dapat elak sekiranya benda ni berlaku. Kalau kita tahu lebih awal, insya-Allah rasanya ibu bapa tu dia akan lebih bersedia dari segi mental dan fizikal, dan juga bersedia untuk menimba pengalaman, mencari ilmu, berkongsi, bertanya pendapat daripada mereka yang pernah menjaga ataupun yang sedang menjaga anak-anak berkeperluan khas ni, supaya mereka lebih yakin dan lebih tahu cara nak jaga anak-anak yang berkeperluan khas macam ni. Okay. Saya tak kata menjaga anak berkeperluan khas tu susah ataupun menyusahkan, tetapi even nak jaga anak yang blind macam saya ni pun kena tahu cara. Kalau tak tahu cara, memang macam mak ayah saya, kan, dia tiba-tiba, saya dulu dilahirkan normal, tiba-tiba bila sampai certain usia tu, saya ditakdirkan untuk jadi tak nampak. Kelam kabut juga ibu ayah saya, kan, dia tak bersedia dengan kemungkinan yang anak dia ni akan blind. Jadi daripada situ mereka terkejut, mereka terpukul, mereka rasa susah, mereka rasa macam kelam kabut lah. Masa tu baru nak kena ambil tahu macam mana nak jaga anak mereka yang blind ni. Alhamdulillah, bila mereka banyak bertanya, belajar, membaca, akhirnya saya dibesarkan sampailah sebesar ni sekarang. Nak bagi diorang cucu pula lepas ni, insya-Allah. So, saya rasa kepada ibu bapa yang menonton, sekiranya anda rasa perlu buat NICC test ni, ada rasa macam keraguan dengan result scan ke, ataupun ada ciri-ciri yang macam saya mengandung usia dah lebih ni, jadi better kita buat NICC test. Jangan takut, sebab kalau sesuatu tu kita tahu lebih awal, itu lebih baiklah. Jangan nanti bila baby tu dah keluar, kita pula rasa stres, kita pula rasa macam tak boleh terima dia, kan. Okay, saya doakan untuk semua ibu yang sedang dalam perjalanan seperti saya, dalam kehamilan seperti saya, diberi kesihatan, anaknya pun sihat, cerdas dan sihat tubuh badan dan akalnya.
bersalin dengan baik, bersalin dengan normal, dipermudahkan urusan persalinan, jaga baby dan sebagainya. So untuk itu cukup saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan pengalaman saya yang mungkin dapat kita ambil pengajaran ataupun iktibar ataupun dapat kita kongsikan di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.